Hai semua, Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua subscriber dan seluruh umat Islam. Dah raya kita makan macam-macam. Hari ni Kak Sheila buat tortilla wrap. Jom kita tengok resipi tortilla wrap. Okey, Kak Sheila guna lebih kurang 200 gram ayam, isi ayam cincang-cincang halus. Lepas tu Kak Sheila masukkan serbuk perasa 1 sudu kecil, serbuk cili 2 sudu kecil, lepas tu sedikit serbuk lada hitam, satu sudu kecil lah, ataupun nak lebih pun boleh, sebab serbuk cili ni tak berapa pedas. 2 sudu kecil tu sos tiram, dan 1 sudu kecil chicken stock. Okey. Lepas tu kita gaul rata-rata. Boleh letak garam sikit kalau hangpa suka. Ada lagi nak buh terlupa. Sedikit thyme. Dan sedikit mix herb. Hangpa agak-agak je lah yang ni nah. Lepas tu kita gaul rata-rata, kita perap lebih kurang dalam 10-15 minit cukup lah nah. Lepas tu kita boleh masak. Kita perap dulu. Okey, masukkan sedikit minyak dalam pan. Kemudian tumis setengah biji bawang Holland. Setengah biji saja lah, sebab bawang tu besar. Kalau bawang tu kecil, boleh bubur 1 biji. Kemudian kacau rata-rata. Tu bawang putih. Bawang putih yang kau cincang dah lah. Ambil lah 2-3 biji bawang putih. Kita tumbuk ke, cincang ke, semua boleh nah. Kemudian Kak Sheila masukkan ayam tadi. Okay, kita masak sampai ayam ni masak lah. Kak Sheila terlupa tadi. Masa perap tu Kak Sheila terlupa nak buh jintan putih. Jintan putih ni Kak Sheila punya favourite. Kalau hampa tak suka, hampa tak payah buh. Okey, lepas tu kacau-kacau siap. Ni tortilla tortilla yang Kak Sheila beli tu. Daun salad sikit. Kita ambil tortilla, buh daun salad. Lepas tu kita letak letaklah inti tadi tu. Simple je kan. Lepas tu kalau hampa nak buh sos tomato ke mayonis ke, boleh buh. Kalau hampa tak mau buh, ataupun ikutlah macam mana hampa nak buat. Hampa suka macam mana kan. Lepas tu kita wrap lah. Jadi macam tu. Kalau tak mau buh daun salad ni, boleh bubuh daun salad yang lagi satu tu. Daun salad apa? Iceberg. Yang tu pun boleh. Inti ni Kak Sheila masak cukup-cukup untuk 6 keping tortilla. Dapat 6 biji. Dia macam ngam-ngam je. Resipi ni kira simple lah. Kita nak buat breakfast boleh, semua boleh kan. Malam-malam kalau malas nak makan nasi, boleh buat macam ni saja. Inti ni boleh buat siap-siap, simpan lah dalam fridge. Jadi kita teringat nak makan tortilla ni wrap malam-malam, kita just ambil tortilla tu, bubuh-bubuh, tak ada sayur pun boleh. Kalau nak makan seorang-seorang kan, kalau tak ada apa malam-malam kan, just bubuh, lepas tu masak. Kira ni resipi paling ringkas lah, paling senang. Hampa boleh je balut ikut macam mana hampa suka. Okey.
Dan filling dia pun boleh buat macam mana yang hampa suka. Nak buat daging ke, udang ke, apa-apa je lah nah. Ataupun kat atas ni apa nak buat sos apa pun boleh. Nak buat sos hijau ke, sos apa-apa yang kita suka lah nah. Thousand Island ke. Tak nak buat sos pun boleh, bubur inti saja pun sedap. Okey, dah siap. Lepas tu kita bakar. Lepas tu kau bakar dalam pan. Kita bakar api perlahan je nah. 2, 4, 6. Ni Kak Sheila beli tortilla lebih. Kalau satu bungkus tu dia ada 5 saja. Ni Kak Sheila dah terlebih api dia dah terlebih kuat. Sebab tu dia jadi warna macam ni. Kalau boleh kita tak nak dah warna macam ni nah. Kita nak macam slow sikit. Ataupun boleh bakar dalam air fryer ke, dalam oven ke. Ikutlah. Okey, siap dah. Tu tortilla tu dah siap dah nah. Lepas tu kau potong 2. Macam tu. Kak Sheila suka juga makan macam ni. Sedap. Lepas tu dia tak adalah berat sangat kan. Okey, ini saja perkongsian kali ini dari dapur Kak Sheila. Tortilla wrap. Jangan lupa subscribe dapur Kak Sheila. Dan selamat mencuba. Dan hingga kita jumpa lagi di next recipe insya-Allah. Semoga hampa semua sihat-sihat selalu dan semoga hampa semua bahagia di hari raya Aidilfitri tahun ni. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.